Assalamualaikum. Selamat datang kepada lagi satu episod Fai cakap. Kat background hari ni ada aku main-main dengan software drum. Nama software tu Hydrogen. Kalau nak cuba buat drum punya beats, cuba lah. Okay, jadi hari ni aku nak cakap pasal pengalaman aku jogging semalam. Semalam first time lah aku jogging tahun ni. Aku jog pukul 11 lebih, dekat pukul 12. Mula-mula tu macam agak okay lah. Bila aku tengok macam masa aku kat Strava, pace aku sama je macam last time aku jogging, iaitu beberapa bulan lepas. Tak makin teruk pun. Rasa dada semua pun macam okay, masa cun ni. Jadi aku dapat tahu, jadi aku perasan yang sebenarnya kita taklah cepat sangat degrade badan. Tapi apa pun aku nak cakap, sorry sebab hari ni lambat sikit upload. Ya, sebab aku tak mengutamakan buat video kat channel ni. Aku lebih macam banyak main game. Yalah, tinggal seminggu bagai. Okay, kita sambung dengan jogging. Apa yang aku nak cerita semalam. Okay lah, sambil aku jogging tu, aku ada lalu sebelah satu taman ni. Taman ni besar agak lah. Malam-malam memang gelap, memang tak ada lampu dalam tu. Pasal dia tak nak kacau haiwan tu. Kelawar so memang duduk kat taman tu. Pukul lilik taman dia ada lah macam 7 km kan. Aku tak lah posisi taman tu. Jadi kau bayangkan belah kiri aku tempat gelap yang banyak pokok. Aku tengah lari-lari, tiba-tiba ada bau wangi. Seram mat. Aku toleh-toleh lah. Nasib baik tak ada apa-apa. Sebaik. Tapi nak buat macam mana kan. Dah aku seorang kat situ, tempat gelap, memang aku tak rasa lari lah. Lepas 5 minit aku lari, hilang bau wangi. Dia macam bau macam teh kan, tepi teh yang sangat-sangat wangi. Memang agak menyeramkan lah. Naik lah berderoma aku waktu tu. Sebaik tak pancit kat situ. Jadi aku lari sambil ada bau tu, aku toleh-toleh pusing-pusing kan. Takut ada mula terbang ke. Jangan berjaga-jaga. Kalau ada mula terbang, aku nak kata aku boleh pecut, penat kat waktu tu. Tapi boleh memaksa diri. Mujur tak ada. Lepas tu habis 5 minit tu lari, tak apa-apa pun. Itu je lah. Lepas aku sambung lah jogging kan. Sampai balik kat rumah aku. Sekian. Jumpa lagi minggu depan.